Selamat sejahtera. Dalam kelas yang pertama ni, saya nak terangkan satu benda yang sangat penting. Ramai pekebun rasa kalau hasil sawit rendah, maksudnya baja tak cukup saja. Sebenarnya, itu tidak semestinya betul. Dalam kebun sawit, hasil rendah biasanya datang daripada gabungan beberapa masalah, bukan satu masalah saja. Antara punca yang paling biasa ialah pertama, baja tidak ikut keperluan pokok. Ramai orang letak baja ikut kebiasaan. Tahun lepas pakai baja itu, tahun ini pun pakai baja yang sama. Padahal umur pokok berubah, keadaan tanah berubah, cuaca berubah, hasil pun berubah. Kedua, tanah tak sihat. Kalau tanah keras, akar tidak aktif, baja yang kita tabur itu tidak diserap dengan baik. So kita rasa kita sudah membaja, tapi pokok sebenarnya tidak dapat manfaat penuh. Yang ketiga, air tidak seimbang. Kalau terlalu kering, pokok stres. Kalau air bertakung, akar lemas. Dua-dua boleh ganggu pertumbuhan dan pengeluaran buah. Yang keempat, penuaian tidak kena masa, timing tak betul. Kalau buah dipotong terlalu awal, mungkin ada berat, tapi kandungan minyak belum maksimum. Ini bukan saja rugi pada kualiti. Kadang-kala beri gambaran palsu bahawa kebun ada hasil, padahal hasil sebenar belum optimum. Yang kelima, pengurusan kebun tidak konsisten. Contohnya, setahun ini baja diberi. Tahun depan lambat. Lepas itu 2 bulan tak sempat buat kerja. Sawit suka sistem yang konsisten. Bila pengurusan turun naik, hasil pun turun naik. Jadi, bila hasil rendah, jangan terus salahkan satu benda saja. Kita kena belajar untuk tengok kebun sebagai satu sistem. Dalam kursus ini, saya tak nak ajar cara hafal nama baja saja. Saya nak ajar secara fikir. Bila kita nampak daun, kita tahu apa yang sedang berlaku. Bila kita pijak tanah, kita boleh agak akar sihat atau tidak. Bila kita tengok buah, kita boleh nilai sama ada pokok ini cukup makan atau tidak. Inilah beza antara pekebun yang buat kerja dengan pekebun yang urus sistem. Kesilapan paling besar ramai orang buat ialah mereka cuba selesaikan masalah hasil dengan satu senjata saja, iaitu tambah baja, tukar baja. Padahal kadang-kadang masalah sebenar ialah tanah, air, akar atau timing hasil. Sebab itu, dalam kelas-kelas selepas ini, saya akan pecahkan satu persatu. Kita mula dengan benda paling ramai orang pandang ringan, tapi sebenarnya sangat besar kesannya, iaitu tanah.